Benda paling sial yang aku kena, bila salah orang lain, aku yang terkena. Bukan, saya tak masuk sini. Saya pergi straight juga. Saya bukan masuk sini, saya masuk straight. Tapi satu kereta tu macam datang macam ni. Dia terus potong macam tadi. Saya elak sama dia. Dia lah. Itu orang tadi pun cakap abang salah. Siapa? Bang? You yang salah lah sebenarnya. Korang tahu tak, aku naik motor dah betul lah. Tiba-tiba lori keluar, aku duduk tengah-tengah lori. Kau rasa macam mana perasaan aku? Lepas tu mula-mula deal macam mana. Okey, ada bayar aku, bayar cover set, tukar itu, tukar ini semua. Last dia punya itu datang nak bergaduh dengan aku. Dia masuk double line. Tak boleh keluar sini. Apa? Dia masuk double line. Ni daripada mana? Dia daripada di Jabatan, dia mau pergi straight. Dia masuk double line. Gua tengok. Gua tengok lah TV. Saya sini duduk. Saya tengok. Okey, tak apa bang. Kita pergi balik je bang. Itulah balik balik saja. Pergi report. Apa dah? Report pun penting. Relax lah. Okey, aku tengok. Aku relax. Aku cakap sama dia. Sebagai Aku yang sakit ni nak bergaduh mat. Last mula nak settle baik. Nak settle macam mana. Dia bagi aku duit buat semualah. Kawan dia datang, entahlah, pening lah. Aku pun tak tahu nak cakap macam mana. Mabuk kot. Kita terus tak cakap banyak. Kita terus buat report polis. So kesimpulan kat sini, aku tak adalah kena saman apa-apa. So ni lah aku dapat cacat apa semua. Tapi owner lori okey, steady. Boleh jalan-jalan, boleh pergi makan happy. Aku ni dah ada anak kecil satu. So macam ni lah keadaan aku. Nak ambil barang pun dah macam cacat dah kat sini. So apa yang aku nak cakap kat sini, hati-hatilah memandu kereta. Yang mana mandu kereta pula. Hati-hatilah memandu motor tu. And then elakkanlah pakai western kalau tak nak muka je macam ni.